Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat telur goreng udeh campur telur sotong. Mula-mula kita berminyak dah. Lepas tu buat cicak sudu. Lepas tu sop kotong. Agak ambil sop kotong dah. Lepas tu buat telur sotong dengan udeh. Lepas tu bayar merah sikit dah. Lepas tu kita kucak dah. Kucak usapa telur tu buih dah. Ni kita nak makan 3 telur dah. Ni buih kadang ni boleh dah dah. Lepas tu tengok pula minyak panas lagi. Kalau minyak panas dah ke buih masuk dah. Lepas tu kosek-kosek dia sikit dah. Lepas tu kita tudung dulu dah. Kita nak wirgah masak ke. Agak tak masak kita buka tengok dulu dah. Serah colek tengok. Ni kalau tak merah taruh ni ke kita balik dah. Lepas tu kita tudung pula dah. Buka tengok alu-alu ni. Kalau merah kadang ni dak. Kita buat minyak tubik dulu dah. Lepas buat minyak kita tudung kali lagi dah. Nak tahu mana atau tengok tika mana. Kita jamu tudung. Tudung panas kita boleh buka tengok dah. Ni. Kalau masak kadang ni boleh kek sejak minyak berpinggir dia. Kalau piyo kena menu beg ni boleh tekan like ataupun tekan share bagi kat saya-saya dia. Kalau piyo nak terawak telur beg ni boleh kita terawak dah.